Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, hari ni aku nak berkongsi berkenaan dengan satu gadget ataupun aksesori lah untuk geng-geng outdoor yang pergi bercamping kan. Aku ada satu lampu untuk pergi bercamping. Okay, atas ni kalau tengok atas ni dia ada hook. Okay, lampu dia saiz besar ni. Okay, dia ada cage ni dekat luar ni. Benda ni memang dah melekat sekali lah. Tak boleh lah nak cabut-cabut ke apa So bawah ni dia ada skru untuk kita mount dekat kita punya tripod ke kan. So biasanya akan ada skru untuk tripod ke apa, kita boleh letak sama ada tripod ke apa-apalah yang sama saiz, kita boleh skru dia masuk. Ada contoh stand kaki, boleh letak macam-macam macam ni. Okay, kita boleh skru dia masuk bawah ni. Dan dia boleh jadi kaki lah. Okay, macam ni. Nampak boleh letak dia macam tu. Dan dia ada hook untuk kita gantung dia. Okay, dia ada ni hook ni. Okay, untuk lampu dia ni dia jenis type C. Ini charge dia. Ni charge type C dia ni. So dia punya penutup ni getah. Jadi dia macam kali hayak jugalah. Kalau kata hujan kenyang-kenyang apa semua, benda ni membantulah. Tak adalah basah hujan apa boleh masuk sampai dekat dalam ni. So dia menggunakan USB type C. Dan dia ada bagi satu output untuk USB A. So in case kalau emergency kita nak charge phone ke, kita nak charge apa-apalah equipment emergency, so kita boleh gunakan ni sebagai kita punya power bank jugalah. Tapi dia punya kapasiti tak adalah besar mana pun. Bateri dia dalam 3000 mAh je, mAh. Jadi dia tak dah tahan mana sangat. Tapi untuk lampu ni dia agak lama juga boleh bertahan. Okay, aku tunjukkan ini dia punya button ataupun untuk on off lampu ni lah. Okay, dia ada 3 mode. Mode yang pertama, kita pusing. Okay, dia ada lampu yang macam dia akan macam mana nak beritahu tengok color-color dia berubah kan. Kononnya macam api lah, unggun-unggun api, lilin macam tu lah. Okay, mode yang kedua dia akan warna putih. Mode kedua dia akan warna putih. So ini dia punya lampu dia. Okay, di keliling ni. Yang tadi di dalam. Okay, mode yang seterusnya. Okay, dia boleh adjust untuk lagi cerah. Dia punya bright dia. Kemudian mode yang terakhir ialah dia akan menyala yang dalam ni oren dan juga yang atas ni warna putih. So dia cerah lah. Okay, aku akan share link. Hampa tengok link dekat atas ni ataupun dekat bawah. Hampa boleh dapatkan. Harga dia murah. So, hampa boleh check it out sekarang. Bye-bye. Assalamualaikum.